Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan Melody. Saya straight to the point je lah. Setelah awak dikabarkan telah berkahwin, awak terus hilang dari radar Azhar. Mana Azhar Azmi pergi selama ni? Tapi saya pun tak sangka benda jadi macam ni. Naik balik nama Azhar ni setelah ada isu scammer baru-baru ini. Buat pertama kalinya selepas 6 tahun. Pernah tak hati tu rasa nak menjerit je, nak cerita dekat orang luar sana? Pelakon Azhar Azmi mendedahkan pernah berdepan masalah keuangan sehingga terpaksa melakukan pelbagai pekerjaan bagi menampung kehidupan diri dan keluarga. Menerusi temu bual eksklusif dalam Melody, Azhar atau nama sebenar Siti Azhar Amira Azmi, 37 tahun, tidak menafikan dakwaan pernah meminta pertolongan rakan artis untuk membeli keperluan anak-anak. Saya tak hidup mewah, apa yang ditulis dalam headline, tapi orang tak percaya. Saya pernah meniaga jual durian goreng cempedak dan sebagainya. Bercerita lanjut, Azhar menjelaskan bahawa kehidupannya tidak seperti yang digambarkan di media sosial atau laporan yang tular. Sebaliknya, dia melalui fasa sukar yang tidak diketahui umum. Kalau nak katakan tentang cerita yang tular itu, pihak berkuasa ambil saya buat perkara itu, saya berpuas hati bila guna duit itu. Masalahnya kehidupan yang saya hadap dengan apa duit di headline itu tidak sama. Realitinya sangat berbeza. Dalam pada itu, pelakon drama Nur ini mengakui kini dia lebih memberi fokus untuk membesarkan anak-anak dan cuba bangkit semula untuk kehidupan yang lebih baik. Terdahulu, Azhar dibebaskan tanpa syarat bagi membantu siasatan kes penipuan penjualan tanah Kurnia dan urusan darjah kebesaran yang membabitkan kerugian 1.5 juta. Melody, saya straight to the point je lah. Setelah awak dikabarkan telah berkahwin, awak terus hilang dari radar Azhar. Mana Azhar Azmi pergi selama ni? Saya ada je sebenarnya. Saya menjalani kehidupan macam orang-orang lain. Tak ada nak menonjolkan diri, menjalani kehidupan berkeluarga. Adakah Azhar mendiamkan diri itu adalah disebabkan kehendak diri sendiri ataupun terpaksa Azhar? Saya tak ada keluar statement yang mengatakan yang saya nak berhenti berlakon. Saya sebenarnya menghormati keputusan keluarga mertua. Apabila Azhar telah berumah tangga, berbagai cerita yang timbul. Siapa yang tidak mengimpikan keluarga yang bahagia, ada anak-anak yang comel, ada suami yang penyayang, menjadi pelindung kita. Maaf kalau saya tanya, dalam perkahwinan Azhar, adakah Azhar rasa Azhar dilindungi atau sebaliknya? Saya tak tahulah, tapi kalau nak comparekan dengan apa-apa cerita di luar, orang akan cakap macam, kau ni cakap macam ni, saya telah direman dan saya telah disoal siasat dan saya telah mengikut segala prosedur dia lah, tak ada yang terkecuali. Saya dah di sini pun ada juga individu yang rasa macam tak puas hati. Macam mana kau boleh keluar, macam mana kau boleh lepas. Biasalah, mulut orang ni kita tak boleh nak tutup. Orang tuduh awak scam dengan amount yang serahkan artis kita tu. Sebab itulah kalau aku cakap aku tak semewah apa yang tulis dekat headline tu, orang tak percaya. Aku pernah meniaga durian, aku pernah meniaga cempedak, aku pernah goreng sendiri. Kalau nak katakan cerita viral tu, kalau pihak berkuasa ambil aku buat benda tu, aku puas hati. Aku guna duit tu, aku puas hati. Masalahnya kehidupan apa yang aku hadap dengan apa duit yang di headline tu tak tally. Itulah, nak makan pun serba ada je. So adakah Azhar rasa dalam perkahwinan ini Azhar dikhianati oleh suami sendiri? Maaflah kalau saya tanya soalan ni Azhar. Bila berkeluarga, of course lah kita ada pasangan kita je, berpaut sesama kita lah. Tapi bila benda dah jadi macam ni, entahlah, saya rasa saya dah tak boleh nak fikir pasal orang lain lah. Saya nak kena membesarkan budak-budak. So waktu nama Azhar menjadi bualan orang di luar sana kan, pernah tak hati tu rasa nak menjerit je, nak cerita dekat orang luar sana yang macam, inilah cerita aku yang sebenarnya? Rasa macam kita nak bagi tahu aku tak buat benda tu, tapi siapa nak percaya? Gambar terpampang macam tu, tangan dah ada gelang macam tu. That is the worst lah dekat dalam kehidupan aku, yang aku rasa macam aku tak pernah terbayang, aku tak pernah terfikir yang satu hari aku akan ke situ. Aku tak ada siapa, aku tak ada tempat nak bercakap, aku tak ada tempat mengadu. Aku cuma ada dinding, aku cuma ada gerigi tiang tu. Aku boleh cakap dengan siapa je. Aku boleh doa, aku cakap, tolong buktikan siapa yang betul, siapa yang salah. Tolonglah lindungi darah daging aku yang ada dekat luar ni, sebab aku tak boleh nak buat apa kat dalam. Aku cukup menjaga nama keluarga aku, dan sampai satu tahap aku ada dekat satu level yang aku penat dah sebenarnya hidup. Yang aku rasa macam dah lah, that's it lah, hidup aku tak ada dah. Kalau aku buat benda tu, aku puas hati. Nak tangkap aku, kau ambil. Okay, aku dah habis enjoy dah benda-benda tu semua. Tapi masalahnya, dah lah, mungkin kesilapan aku sebab terlalu percaya dekat orang. Hilangnya tempat bergantung mak dengan ayah tu dah tak ada. Keluarga yang Azhar bina, yang Azhar harapkan pun tidak kesampaian lah apa yang Azhar nak. Siapa sebenarnya support system yang terkuat Azhar, yang Azhar rasa Azhar boleh sandarkan segala perasaan Azhar sekarang? Aku rasa aku nasib baik lah, sebab aku ada seorang kakak yang sangat supportive. Aku ada adik-adik yang sangat
sangat supportive, yang bagi semangat dekat aku. Aku dah down dah sebenarnya. Aku nak hadap orang pun aku malu. Mula-mula sebelum aku jumpa family, aku dapat pinjam phone. Aku tak ada phone. Phone yang aku ada sekarang pun orang bagi pinjam. Sebenarnya aku baca komen-komen, bila ada yang negatif, ada yang positif, menusuk hati aku tahu. Segelintir yang ada yang masih positif dengan aku, walaupun dia orang tak kenal aku, bagi kata-kata aku rasa yang macam sangat dekat. Aku rasa macam korang ni datang daripada mana ni, orang-orang baik ni kan, yang tetap bagi semangat dekat aku ni. Doakanlah yang terbaik untuk diri saya, supaya saya terus kuat menjalani kehidupan. Saya nak cakap terima kasih lah dekat semua, sebab masih lagi ada dengan saya. Nak meniti balik tu dalam keadaan yang orang kata merangkak balik lah. Kehidupan ni dah tak ada apa dah. No matter what, I need to do something lah. Azhar dah kuat lah sekarang ni. Not really. Okay lah. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.